Assalamualaikum. Hari ni mak nak tunjuk cara mak buat kuih puteri mandi ya. Cara mak lah. Ya. Ni mak pakai tepung pulut. Tepung pulut 2 cawan menteri ni. Ni mak bubur garam ya, bantu dengan garam sikit. Ambil lemak dia. Lepas tu mak pakai santan ya. Santan ni untuk lembutkan tepung ni kan. Santan cair ya. Pakai warna hijau ya. Nambah warna dia. Pandan tak ada, mak pakai warna hijau. Gaul dia ni sampai jadi doh lah. Mak pakai tangan lah, susah lah. Tangan ni dah basuh tadi ni. Tambah air sikit ya. Uli sampai jadi doh. Ni doh dia dah siap dah ni. Mak masak air gula dulu ya. Pasal mak nak perapkan doh ni dulu. Ni mak nak masak air gula dulu ya. Mak pakai 2 cawan lah. Gula merah ni kan. Lepas tu pakai agak 2 cawan air. Macam masak inti kelapa tu kan. Okey, pergi masak air gula. Mak tak pakai gula putih ya, mak pakai gula merah aja, gula ni aja. Kan kejap lagi lepas masak kan mak tapis lah. Ni mak dah letak tapis ya. Dia punya air gula ni. Kejap lagi lepas tapis kan baru masuk kelapa. Ni mak tapis ya, air gula ni. Cara mak lah, tapis cara mak. Kalau nak cara nak angkat-angkat pun boleh kan. Ni nak buka kelapa pula ya. Kelapa ni tadi sebiji ni. Kalau puteri mandi ni dia tak mau kering sangat kelapa dia. Sikit aja keringnya. Jangan agak dah ni. Dah boleh angkat. Mak tak keringkan kuah dia ya. Pasal kan kita nak masukkan kuih dalam ni. Macam ni je. Okey. Ni mak dah start ngetel ya. Tepung tadi mak perak sekejap ya dia. Sampai 5 minit pun. Lepas tu mak dah getel. Jadi lembut dah sikit tepung tu kan. Tu sekejap lagi air melegak kan mak masuk je lah. Okey. Air dah melegak ni. Kita masuk tepung yang ni ya. Yang dah buat siap. Yang dah siap buat ni. Tunggu dia tergapung kan. Dah tergapung masak tu. Okey ya. Ni dah tergapung ni kan. Mak angkat lah. Mak angkat, mak terus masuk dalam kelapa dia. Kelapa gula tadi kan. Tergapung tu masak lah. Kalau kuih ni memang macam tu. Ni dah siap dah ni. Mak dah gaul macam ni. Cuma mak punya kuih ni tak ada daun pandan je. Daun pandan kat mamak tanam tak hidup lah. Tu yang bakal macam ni je. Dah siap ya. Ni dah siap dah. Puteri mandi. Mantap.